Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jauh sikit sebab coach ada. Tolong satu player. Kali baju. Ayah. Kali baju. Ayah. Coach, ref. Kalau tak pun minta bib lain lah, warna lain. Oh tu lah. Okey. Tapi nanti refer number lah. Refer number. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini game yang kedua untuk Wira Muda Lion. Terpaksa mengalihkan baju bib warna oranye, pakai bib warna oranye. Okey, sepak mula untuk pasukan Wira Muda Lion menentang Besar-Besar Negeri Sembilan. Agak keras juga permainan tim ni. Ayub ready, nampak alhamdulillah. Tolak satu rembatan ke atas, dapat corak Ifan. Cuak Arman cuba mengacau, dapat pada pemain pertahanan, dapat pada Ifan kembali. Tidak, bola dikeluarkan oleh pasukan. Saya pun tak buat homework. Zidan, jangan masuk awak. Lontaran ke dalam untuk pasukan Wira Muda Lion. Norman balik. Ya, Zidan stay lah dari belakang main. Arman. Satu hantaran yang bagus daripada Arman, gol pertama. Dari belakang masuk. Itu dia dilatih Wan Putah yang membantu Coach Izman untuk mengendalikan untuk perlawanan yang kedua ini. Tidak salah saya, perlawanan ini adalah pasukan daripada Negeri Sembilan. Saya pun tak sure nama kelab, silap saya juga. Saya tak buat homework. Perlawanan kedua ini menentang siapa. Satu sepakan terus ke depan, dapat kepada pemain sebelah kayak belah kanan, tapi terjatuh daripada Padang, cuba dikeluarkan oleh Hafi. Dapat kembali kepada pasukan Negeri Sembilan, cuba melepasi Naufal, tapi bola sudah keluar. Keputusan awal mengatakan lontaran ke dalam, tapi referee menukar keputusan untuk memberikan sepakan percuma untuk pasukan Negeri Sembilan. Ini adalah pasukan Wira Muda Lion, jersey dia warna merah, tapi disebabkan warna hampir sama terpaksa menukar atau pakai baju terbalik. Satu hantaran ke tengah terus Ayub. Dalam keadaan sekarang ni hujan, jadi penjaga gol perlu lebih fokus dan teliti. Ayub mencari Hafi mencari Naufal cuba mencari Zidan. Sekarang ni Zidan mengawal di tengah, Zidan mencari rakan, hantar kepada Irfan, tapi hantaran agak laju di depan. Lontaran ke dalam untuk pasukan Negeri Sembilan. Ais menanduk clear. Pemain sayap Negeri Sembilan sekarang dapat kepada Arman Malaysia. Arman dijatuhkan. Satu dianggap pressing daripada belakang. Sepakan percuma untuk pasukan Negeri Sembilan. Satu sepatutnya advantage kepada pasukan Wira Muda Lion, tapi kadang-kadang dalam keadaan hujan, licin, padang licin, semua everything is licin. Irfan sekarang dapat membawa bola. Irfan melepasi. Ihsan terjatuh. Satu tindakan yang jika Irfan terus berlari. Satu sepakan percuma diambil oleh Haris Naufal. Tadi sepakan yang free kick yang pertama untuk perlawanan yang pertama tadi, Haris dapat menjaringkan gol. Adakah sepakan percuma kedua untuk perlawanan yang kedua akan dapat dijaringkan oleh Haris? Kita lihat dan saksikan. Dari sudut kamera ini saya nampak agak penjaga gol tidak mengarahkan. Nampak agak dopong sebelah kiri, tapi cubaan daripada Haris. Gol kedua, alhamdulillah. Jaringan kedua pasukan, macam saya katakan tadi, agak kosong di kawasan sebelah kiri blok tadi atau wall. Saya agak keliru juga kenapa
kenapa pasukan penjaga gol tidak menutup ruang di bahagian kiri. Kita balik bola. Kedudukan sekarang ialah 2-0 untuk pasukan Wira Muda Lion berbanding dengan Negeri Sembilan. Masih lagi cuba mengawal Hafi menolak ke atas. Hafi dapat kepada Irfan sekarang. Irfan cuba dapatkan bola. Satu bentesan yang dapat dilakukan pada Negeri Sembilan tapi dapat kepada Irfan kembali. Irfan cuba tolak kepada Ais. Ais membuat satu larian yang cukup laju. Disekat oleh pertahanan. Ais cuba melakukan satu tekanan daripada bahagian belakang dan sekarang mendapatkan lontaran untuk pasukan Wira Muda Lion. Orang kejar bola tau. Lontaran ke dalam diambil oleh Ais. Ais tolak ke depan. Satu lambat Zidane. Dapat dikontrol oleh Hafi. Hafi dapat menyekat. Salah hantaran. Tiada pertahanan. Dapat diselamatkan oleh Ayub. Hafiz. Ni. Satu teguran daripada Coach Azwan Putah. Bagus Coach bagi mengajar anak-anak ini supaya bermain ataupun menjaga posisi bola. Cantik Arman. Sayang. Bola terkandas. Naufal dikeluarkan oleh pembentangan bola. Agak terkejut. Sampai 5 kali terkeluar, boy. Agak lepas 1 by 1 banyak 1 by 1. Mana? Naufal. Arman kepada Naufal. Salah faham. Bagi Antara mati. antara Naufal dan tapi dapat sepakan cuma nampaknya. Satu sepakan cuma diambil oleh Ais. Arman ke tengah. Satu hantaran, satu sepakan daripada Ais. Ais tolak ke tengah, dapat ke belakang. Cuba dirampas. Sayang. Zidane. Satu lagi percubaan. Adakah gol? Tidak. Dennis. Masih lagi. Zidane tidak dapat syarikat gol. Masih lagi di luar Kalian jaga seorang satu. kedudukan dia. Ali. Kedudukan luar daripada sepakan ataupun goalpost. Satu sepakan ke atas. Tolak ke atas. Dapat kepada Hafi. Padang nampaknya sudah mula lecak. Ada takungan air di setengah-setengah padang. Naufal agak lambat clearance. Dapat kepada Ayub. Dari analisis saya melihat permainan daripada Wira Muda Lion agak sedikit slow. Hantaran apa semua. Ayub lagi sekali. Ayub kemas menangkap bola. Terus sepakan ke depan, cuba mencari pertahanan, mencari penyerang lawan tapi tersangkut di pertahanan. Pertahanan Negeri Sembilan telah mengeluar, tandukkan keluar. Satu lontaran ke dalam. Naufal kepada Irfan melepasi. Irfan tolak kepada Ais. Satu ruang yang sayang. Cuba melepasi satu pertahanan tapi tidak berdaya. Dapat kepada Irfan, lagi satu rembatan terdapat diselamatkan oleh penjaga gol. Balik, undak. Open. Sepakan gol. Terus Zidane cuba menanduk, dapat kepada Hafi. Zidane mengacau, Zidane mengawal, Zidane cuba mengawal bola. Zidane hantar kepada Irfan agak lambat sedikit, dapat kepada pemain Negeri Sembilan. Pemain Negeri Sembilan cuba mendapatkan bola, terus lantaran ke dalam. Zidane dapat sangkut. Irfan menghantar kepada Arman membawa bola, ada dua pilihan kiri dan kanan. Arman sayang. Agak sayang. Lantaran ke dalam sebentar ya. Lantaran ke dalam. Ais sepak kepada siapa? Dapat kepada Zidane tanduk kepada Arman. Agak cantik, dapat kepada Naufal atau Arman. Satu rembatan. Ditepis. Bola masuk dalam gol. Satu lagi gol daripada Naufal. Satu rembatan, bola ditepis oleh penjaga gol dan lantunan bola terus masuk ke dalam gol. Jadi 3-0 untuk daripada pasukan Wira Muda Lion. Nampaknya Zidane dapat mengawal bola. Cuba lagi sekali agak slow. Zidane dapatkan bola kembali, tolak kepada Hafi tolak kepada Naufal, sangkut di lecah. Dapat Naufal cuba rakan, tak ada suara rakan.
Rakan ke depan. Zidan ada. Zidan mengawal bola. Zidan tolak kepada Arman. Arman agak lambat sedikit bacaan bola tu. Dapat kepada Irfan sekarang. Irfan mencari Rakan. Tolak kepada Ais. Sayang lagi sekali. Sayang sentuhan. Wesh, dia dapat bola, kamu kena break tepi dah. Lagi sekali. Zidan. Zidan mengawal bola. Lepas Zidan tidak lepas. Satu lagi pressing daripada Zidan. Bola kembali kepada pasukan Wira Muda Lion. Zidan lagi sekali. Dapat tolak kepada Hafi. Hafi membuat satu hantaran sekali. Dapat tolak kepada Hafi. Hafi membuat satu hantaran clear. Dapat kepada Naufal. Naufal cuba mencari Rakan pas. Satu tolakan ke depan. Dapat kepada Arman sekarang. Arman. Irfan dapat membantu. Arman melepasi. Satu pertahanan. Dua pertahanan. Oh, pertahanan kedua tidak lepas. Pertahanan tolak ke depan lagi. Dapat kepada, oh tidak, bola keluar. Bola keluar daripada kawasan padang. Jadi lontaran ke dalam untuk pasukan Wira Muda Lion. Diambil oleh Naufal. Naufal membuat satu hantaran. Irfan cuba dapatkan bola tapi dapat kepada pertahanan. Zidan sekarang mengawal keadaan belakang. Zidan buat satu hantaran ke depan. Dapat kepada Ais sekarang. Ais dijatuhkan. Adakah sepakan percuma untuk pasukan Wira Muda Lion? Tapi tidak. Aman. Ani depan 10. Siapa kanan? Dia. Stay tu. Oh, satu bentesan saya rasa. Sayangnya saya tak dapat mengeluarkan ulang tayang. Jadi satu bentesan pada Ais. Drop dulu. Jadi Coach Azwan Putah telah mengeluarkan Ais dan memasuki Dedel. Lebih. Muhammad tukar dia 10 minit kan. Hantaran kepada Irfan tolak kepada Arman. Satu lagi hantaran tapi sebenarnya tiada pressing daripada Arman, keeper menepis. Hang nak tak apa, tapi hang kena bagi tahu tugas seorang pun mesti ada, faham tak? Kan? Kalau macam ni bahaya. Dedel. Dari belakang masuk dari belakang tengok tampu. Hang dari belakang tarik merah nampak merah. Tak ada lagi. Dapat kepada pertahanan penyerang. Cuma melepasi Irfan. Berjaya atau tidak? Irfan tolak kepada Rakan, dapat kepada Zidan tolak kepada Arman satu sangkutan rebatan sangkut pada pertahanan untuk sepakan penjuru kali ketiga. Go. Apa ni? Afi. Ni ambil bawah tu. Kenapa lutut? Oh, terkena mata dah. Dia tak sengaja kot Ais. Man keluar boy. Berapa orang dah? Man keluar man. Kamu striker yang Muhammad ganti kan? Dua. 1, 2, 3, 6. 3 atas, 3 bawah. Dalam. Hafiz. Satu tandukan daripada Amar Zidan tadi. Tapi sayang, Zidan masih belum memecahkan kebuntuan jaringan. Dapat ada Zidan mengacau bola di tengah. Dapat kepada Litikis membawa bola, hantar kepada Muammar sentuhan pertama. Dapat kepada sekarang Naufal hantar kepada Ashraf tolak kepada bola Muammar ada kiri dan kanan. Aduh, agak lambat tolakan daripada Muammar ke Dedel. Dapat kepada Ashraf tolak sekarang ni. Zidan mengawal bola, cuba menghantar kepada Dedel, dapat Dedel tolak ke depan kepada Muammar buat satu hantaran lintang, dapat kepada pemain tahanan pemain Negeri Sembilan. Dia dapat kepada Dedel kembali. Litikis satu hantaran, Litikis kembali dapat bola. Hantaran masih lagi kelang kabut di kawasan tengah. Ada 2 orang 3 orang di situ. Satu lagi bola melantung ke kawasan Wira Muda Lion, tolak ke bahagian tersangkut. Agak tersangkut di bahagian tengah. Adakah tindakan referee mengatakan lontaran ke dalam untuk pasukan Negeri Sembilan? Ini adalah perlawanan kedua untuk pasukan Wira Muda Lion, dan untuk hari ini saja ada 3 perlawanan yang akan berlaku dan esok dia akan disambung, iaitu perlawanan di peringkat kalah mati. Lontaran ke dalam pasukan Negeri Sembilan. Saya minta maaf sekiranya ada parent Negeri Sembilan yang saya
bersalah, tidak buat homework. Apa nama kelab daripada Negeri Sembilan ini, lontaran ke dalam daripada Naufal. Naufal cuba mencari rakan tapi dia menggelecek lepas, agak lambat. Dapat kepada penyerang Negeri Sembilan. Satu tackle agak lambat sedikit. Jadi sepakan percuma untuk pasukan Negeri Sembilan. Sekiranya ada siapa-siapa yang kurang maklum, ini adalah perlawanan Penang Cup Maxim di Pulau Pinang yang berlangsung di Soccer Experience Pulau Pinang Batu Kawan. Jadi ini adalah kategori U11, satu sepakan percuma agak tinggi melambung di atas palang gol. Sepakan gol untuk pasukan Wira Muda Lion. Kedudukan agak selesa dengan jaringan 3-0 untuk pasukan Wira Muda Lion. Satu hantaran cepat dan pantas, satu one touch. Satu sentuhan saya rasa agak kasar. Saya melihatkan tindakan pemain Negeri Sembilan ini adalah bukan tindakan sengaja, tapi lebih kepada tindakan yang spontan ataupun daripada tindakan yang saya mengagakkan adalah spontan ya. Jadi sekarang ni sepakan percuma diambil oleh Dedel. Satu rembatan terus ke arah penjaga gol, satu tepisan, lambat pressing. Agak lambat pressing. Jadi ini adalah tinggal minit-minit akhir atau 5 minit lagi mungkin akan berakhir. Satu lontaran ke dalam diambil oleh Dedel, membuat satu lontaran ke dalam dan cuba mencari rakan. Lontaran agak baik, lontaran sampai ke tengah gol. Masih ada kelang kabut di situ, di depan kotak penalti dapat kepada Hafi. Hafi cuba merampas bola tapi tidak dapat kepada pemain Negeri Sembilan. Negeri Sembilan cuba membawa ke depan, dapat dikacau oleh Dedel. Dedel dapat merampas bola, hantar kepada Lee Tikis. Lee Tikis buat satu percubaan, ditepis oleh penjaga gol. Dia sambung oleh Hafi, tidak lagi menjaringkan gol. Agak sayang, dah satu percubaan follow up yang bagus daripada Hafi, tapi sayangnya bola tidak masuk ke gawang. Sepakan gol untuk pasukan Negeri Sembilan. Ditahan oleh Irfan, dapat kepada Litikis, cuba mendapatkan bola. Masih lagi pemain Negeri Sembilan, dapat kepada penyerang Negeri Sembilan, nombor 9, membuat satu hantaran tapi tersangkut, dapat kepada Dedel. Dedel mencari rakan, bola lantar ke depan, dilarikan oleh Muammar cuba menarik bola tu, tapi sayangnya pemain Negeri Sembilan dapat membaca bola tu, jadi lontaran ke dalam. Cantiklah dengan Dedel, lontaran ke dalam dari untuk pasukan Wira Muda Lion. Alhamdulillah keputusan perlawanan kedua ini lebih positif untuk pasukan Wira Muda Lion. Jadi lontaran ke dalam diambil oleh Dedel, tak salah saya, membuat satu lontaran ke dalam, mungkin hampir ke dalam gol. Satu tandukan dapat kepada Muammar, hampir tapi keeper agak baik membuat satu tangkapan kemas. Lontaran ke depan, sepakan gol. Bagus. Sepakan terus dapat kepada pemain Negeri Sembilan, membuat mencari rakan, membuka ruang, cuba mentry ataupun membuat satu rembatan dari jarak jauh, tapi dapat kepada Dedel menolak kepada Muammar, sayang. Muammar, masih lagi Irfan, agak lambat sedikit. Tempat pasukan Negeri Sembilan sudah menutup ruang yang pada mulanya agak terbuka tadi, dapat kepada Ashraf cuba tolak kepada Litikis. Tahan yang pertama agak cantik, buat satu tarikan, dapat kepada Hafi cuba mengawal keadaan, cuba mencari rakan, tolakan kepada tengah, dapat kepada Dedel. Dedel membiarkan bola itu kerana ada sentuhan daripada pasukan pasukan Negeri Sembilan. Masih lagi ada minit-minit permainan, jadi kita saksikan perlawanan yang lantaran yang Dedel yang mungkin sampai ke dalam gol. Ada satu sentuhan, bola berpusing di atas kepala Muammar, dapat kepada Muammar kembali. Agak kelang kabut di dalam kawasan kotak penalti. Keeper tidak bersuara dengan pembatalan, agak terkeliru sedikit. Paling kuat. Dedel menggunakan lantaran ke dalam. Satu lagi ke dalam.
Satu tandukan dapat Muammar, gol. Gol keempat daripada Muammar. Muammar menjadikan gol. Jadi ini mungkin adalah salah satu senjata yang akan digunakan oleh pasukan Wira Muda Lion, iaitu lontaran ke dalam. Sepakan gol mula. Cuba melepasi dua pemain Wira Muda Lion. Dapat dikeluarkan oleh Hafi. Lontaran ke dalam untuk pasukan Negeri Sembilan. Hantaran cantik. Kawalan daripada tanduk ke kepala dapat kepada sayang. Hantaran tidak dapat disambut oleh pemain Negeri Sembilan. Jika disambut atau ada sentuhan daripada pemain Negeri Sembilan tu, pasti akan ada gol. Ini antara cabaran-cabaran masuk dia, pasukan-pasukan kena sentiasa ready. Ammar Zidan dikeluarkan untuk memberi ruang kepada sahabat-sahabat lain untuk bermain. Tolak kepada Ashraf tolak kepada Liti hantar bercepat kepada Muammar ada ruang di tepi, hantar cantik. Satu baik. Satu cubaan tepat terus kat gol. Coach Izman mengatakan untuk crossing, tapi nampak tadi lebih kepada percubaan daripada Dedel. Bukan satu hantaran. Mungkin Dedel tak melihat kawan di tengah. Sepakan sudut daripada Dedel. Adakah dapat untuk pemain? Hafiz, gol kelima. Alhamdulillah, gol kelima 5-0, dan inilah gol kelima dan perlawanan berakhir. Coach Izman dah tegur, dah gigit kuku. Alhamdulillah, game kedua 2-0. Jadi terima kasih semua kepada sahabat-sahabat yang hadir. InsyaAllah kalau tak ada Rantang, kita akan buat live game ketiga, iaitu game terakhir untuk hari ini. Kita akan bersambung pada hari esok. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.